Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengalu-alukan semua penonton dengan ucapan pembukaan Islamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pidato saya pada hari ini ialah keutamaan niat. Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya merungkaikan apa itu niat. Niat dari segi bahasa datang dari perkataan Arab nawah yang bermaksud tujuan atau keinginan yang kuat, al-qasdu. Dari segi istilah syarak pula, Imam Ibnu Taimiyah menegaskan bahawa niat tempatnya di hati, bukannya pada lidah semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli ri'im ma nawah." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Melalui hadis ini dapat saya simpulkan 5 poin penting, iaitu pertama, niat jantung segala amalan. Amalan yang dibuat tanpa niat boleh dikategorikan sebagai rutin atau adat. Kedua, syarat utama penerimaan iaitu ikhlas. Sesuai amalan hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika niat ikhlas kerananya. Ketiga, pembeza antara adat dan ibadah. Salah satu fungsi niat ialah untuk membezakan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Contohnya, manusia hari ini berpuasa untuk kesihatan ini adat atau rutin. Tetapi orang Islam berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini ibadah. Keempat, ganjaran mengikut kadar niat. Seseorang itu akan mendapat apa yang diniatkannya jika niatnya untuk merubah positif, maka dia akan mendapat ganjaran tersebut. Ini sangat relevan jika memegang jawatan yang memerlukan integriti tinggi. Dan kelima, hijrah, minda dan hati. Hadis ini menyebut tentang hijrah dalam konteks moden. Ini bermaksud perpindahan daripada bekerja sekadar ikut arahan kepada bekerja kerana tanggungjawab. Bercakap untuk menang kepada bercakap untuk memberi faham. Kesimpulannya, dalam aktiviti seharian kita hendaklah niatkan untuk Allah sahaja. Salam Ramadan, salam SMK Tinusa. Itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.